Kalau korang tengah drive malam-malam, lepas tu korang sorang-sorang, lepas tu korang tengok kat cermin belakang, tiba-tiba nampak macam ada perempuan yang duduk dekat belakang, jangan pandang kali kedua. Sebab mungkin bukan baru-baru dia masuk, mungkin dah lama dah dekat situ. Inilah Entiti 001, salah satu fail ancaman yang aktif yang paling terawal dekat dalam arkad Department 77. Dan entiti ini dikenali sebagai The Smiling Passenger. Dan dalam semua file The Forbidden Files ni, entiti 001 ni boleh dikatakan entiti yang berbahaya bukan sebab dia ganas, tapi disebabkan dia hanya perlukan satu benda ni je daripada mangsa, iaitu perhatian. Tapi kita kena faham juga kenapa entiti 001 ni boleh katakan entiti yang paling berbahaya, sebab ada kisah dia. Kes ni berlaku dekat seorang pemandu e-hailing, nama dia Azlan. Malam tu Azlan ni baru hantar penumpang terakhir. Dia boleh katakan nak balik dah lah. Bateri pun nak habis, minyak pun nak habis. Boleh katakan dah malam. Tapi masa dia tengah memandu dekat salah satu jalan ni, jalan yang panjang, dia rasa macam dia nampak ada sesuatu dekat belakang. Dia nampak melalui cermin ada macam perempuan yang duduk dekat belakang. Azlan apa lagi, dia terus kaku lah. Sebab apa? Dia tahu tak ada apa-apa pun tadi. Penumpang terakhir aku dah hantar dah tadi. Aku seorang je dalam kereta. Macam mana pula ni? Tapi Azlan pun cuba yakinkan diri lah. Dia cakap kat diri dia, oh mungkin ni macam minda aku je kot. Oh mungkin ni lampu kereta je kot. Oh ini mungkin alam mata aku dah bela. Penat sangat kot, ngantuk. Lepas tu dia pun tarik nafas. Dan dia pun pandang balik dekat cermin belakang. Dia pandang belakang. Lepas tu perempuan tu masih ada lagi dekat belakang. Tapi dia nampak macam perempuan tu mata dia terbuka luas. Bukan terbuka luas je, mata dia tu pun boleh katakan dia pandang ke arah Azlan melalui cermin. Lepas tu Azlan pun tolehlah belakang. Dia tengok-tengok belakang. Kosong. Memang tak ada apa-apa. Gelap. Memang tak ada apa-apa lah kan. Masa tu walaupun kosong, tangan Azlan menggigil. Menggigil sebab apa? Dia tahu benda yang dia nampak tu bukan benda yang sebarangan. Tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Apa benda ni? Lepas tu dia pun try bawa kereta perlahan. Dia bawa kereta perlahan, tapi slow-slow dia pandang ke arah cermin tu. Dia pandang balik. Bila dia tengok dekat cermin, dia tengok belakang, rupa-rupanya perempuan tu masih ada. Tapi masalahnya perempuan tu lagi dekat belakang dia saja. Dan senyuman dia lagi lebar. 2 hari kemudian, kereta Azlan ditemui dekat jalan lama yang kosong. Entiti 001 ni dia bukan nak cari penumpang, tapi dia nak cari pemandu yang baru. So saya harap korang semua berhati-hati dekat luar sana. Sebab apa? Benda ni masih aktif lagi dan tak dapat ditangkap lagi.